Ada 4 bulan dah. Tak ingat. Ni. Aduh, dia cubit. Sakit lah kau. Cubit. Tapi kan. Apply kat tangan saya. Ni dia. Ni tekstur dia, okey? Saya tersasul. Tak tahu kenapa banyak Kenapa tersasul malam ni. tersasul? Tak tahu lah, nervous kot. Lah. Tengok dia. Okey, ni kalau apply dekat Sebab Fatah kontrak dia dah habis dah. Jadinya korang kena support Fatah malam ni. Kak jangan nangis. Sedih betul Kak? Tak apa, sambung. Jangan risau. so korang Jangan risau, sambung. Saya akan pastikan malam ni temu KPI. Tak, so korang kena support Fatah malam ni sebab Jangan kalau nangis lah. Fatah Tak habis achieve KPI tu, Wah, tak sabar nak tahu ye? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Live paling ditunggu-tunggu adalah live Fatah Amin dan Amira Othman. Dengan gandingan bersama Irfan Haris yang kuat menyakat mereka berdua menambahkan lagi seri yang sudah berseri ini. Mari kita saksikan gandingan mereka bertiga dalam mempromosikan produk kecantikan Risa. Abang Long, macam mana boleh matching dengan Kak Long? tak, tapi kan Acha pun pakai kuali tu juga. macam pun gajuk. Tak, Kan kita memang plan. Macam kebetulan. Kita plan kan? Tapi Kita tak. plan nak pakai baju colour grey kan. Aku lupa lah. Saya ada satu soalan last lah. Setiap kali open house, Abang Long dengan Kak Long mesti matching-matching. Macam mana tu? Sayang, oh iya sayang. Kontrak jacket tak habis lagi. Oh, tak habis lagi eh? Kontrak Itu jawapan Fatah. Jawapan Kak? Jawapan Kak Ya, kebetulan. Takkan sekali sama kebetulan. Tak lah, tak. Takkanlah sekali Sebenarnya kebetulan. Kak cakap kadang-kadang kebetulan, kadang-kadang plan. Tapi memang betul kadang kebetulan. Oh, plan. kadang-kadang Akak kebetulan. mengaku lah plan. Ada je. Okey, guys. Tapi untuk work purpose lah. Untuk promote. Kan? Kan kontrak jacket tak habis lagi. Oh, tapi open house. Tak apalah, saya takut kena sumbat stall lah. Saya habiskan soalan saya kat sini lah. Okeylah, saya nak jawab soalan netizen lah. Mari sini. Tanya guys, tanya. Tanya siapa nak tanya Ipan? Tapi jangan aneh-aneh sangat. Function Ifan, alhamdulillah. Tanya guys. Korang tanya ketua Tanya. netizen korang cepat. Tanya. Ifan, M-Star dia kosong, tak nak. Merah muka Kak Long. Kak, janganlah blushing Kak. Kalau Kak blushing, hari pun blushing. Kak Ya pakai blusher. Oh, vitamin apa Abang Long? Vitamin apa Abang Long? Macam apa? Tak tahu. Ramai tanya vitamin apa. Entah. Acha ada banyak lagi nak spill. Lepas ni, Risa invite Acha. Tu kena deal dengan saya. Biar saya tahu berapa nak bayar. Kita tukar saya dengan Acah. Vitamin cinta. Vitamin C. Vitamin C. Dia bukan velocity guys. Dia belo cinta. Sekejap lagi Abang Long boleh buat satu TikTok dengan saya Abang Long. Apa? Belo cinta. Boleh? Nanti saya ajar. Reti Okey. lah. Kenapa 89? Kak, kenapa 89? Tak ada, 89 tu randomly je sebab Oh, tiba-tiba dah terkeluar nombor tu. sebab sumbat dia 2-3 hari macam tak jalan. Lama sikit lah. Ya ke? Okey, tak apa, jawapan klise. Lagi? Bioretino boleh pakai hari-hari. Boleh? Boleh pakai hari-hari, tak masalah. Acah. Siang malam boleh. Invite Acha. Jangan. Oh, tanya Kak Ya pasal kipas Kak. Kipas kenapa Kak? Kipas. Oh, Abang Long, saya selalu buat live seorang kan Abang Long. Lepas tu Abang Hil. Abang Hil selalu masuk live saya. Dia nanti dia masuk kan, dia komen kipas. Caps lock, kipas. Saya pun tak faham. Oh, tak ingat ke? Hil. Kipas. Kipas. Kenapa Kejadian kipas? Saya tak tahu. Oh, okey. Ini saya bukan buat tak tahu, saya betul-betul tak tahu. Kenapa Itu kipas? Kita tanya Hil lah. Dia, tu dia kita berada di tempat kejadian. Oh. Okey. Kejadian apa Aduh, ini pun jawapan. Abang Long, ada orang tanya macam mana kena Kak Long? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Aduh, sakit. Itu saya ada.
Oh, itu lah. Saya, Apa tadi soalan dia? Abang Cak, saya nak ikut. Oh, Lepas tu Kak Lin kata, kau jangan nak menyibuk. Astagfirullahaladzim. Tak, gurau. Tak payah tinggal Kak Ya. Tak, saya bagi Adik, 25.7 ni tengok. Adik, betul kan balik tu orang ingat betul, Dik? Tak. Kak Long ajak saya pergi UK. Kak Ya ajak kot. Masa tu saya segan dengan Abang Long sebab saya macam tak ready nak jumpa Abang Long lah. Lah tiba tak ready. Tak ready pula. Kenapa? Adik pula tak ready. Ya Tak, Allah. nervous. So tahun ni baru bukan macam tu. Astagfirullahaladzim. Tak. Saya nervous nak jumpa Abang Long. Semua orang. Biar saya explain. Tak, masa tu Kak Long ajak saya pergi London. Masa tu saya cakap saya nervous. Saya takut nak jumpa Ijaz Fakri in real life. Oh, faham So betul. tahun ni baru dapat jumpa Abang Long lah. Alhamdulillah lah. Abang pun ada macam kita jumpa apa celebrity crush kita minat, lepas tu bila jumpa kita macam Kan, kita sastra tau bang. Saya takut. Community crush kau aku ada macam Anwar Zain, aku memang minat lagu-lagu Anwar Zain. nangis sikit. Tu bila jumpa dia. Keabadian cinta. Cik. Ada orang tanya Abang Long, Nak offer diri nak nyanyi lagu tu. London tu bulan berapa? Jangan tanya pasal nombor. Saya memang ada masalah pasal 12. 12. Sekarang bulan berapa? Serius lah tak ingat. Bulan 4. Ada 4 bulan lah. Tak ingat. Ni. Aduh, dia cubit. Sakit lah Apa dia? kau. Cubit. tapi kan masa bulan tu kan. Patut tak kenal. Dia tak kenal lah Amira Othman tu siapa. Apa dia? Sebab dulu dia memang balik kerja tidur. Dia tak kenal orang. Sekarang lepas kerja gimana? Lepas tu jangan tadi gila. Abang, Tidak kipas tu bergosip, kenapa? saya tak boleh dengar kat sini. Aduh, ada Bang. ni. Bang, kipas tu Kan main dia bergosip di luar kamera Ada store ada kosong lagi tak? Letak acar tak dalam ni? Masuk kaca dalam stop. rasanya baca paling layak masuk store. Tu kena besar. Memang. Lagi tu anak tanya apa? Bang, kenapa orang cakap kipas dekat konsert Tok T? Kipas, betul. Ada kejadian kipas tu. Oh, ada kejadian. Mic pecah. Ya ke? Mic pecah ke? Bila tari apa? Tari Abang Fatah renew contract dengan Lisa ke? Awak tengah nyanyi lagu apa? Oh. Date apa? Tak faham. Cuba tanya betul-betul. Cepat. Bukan selalu ni saya dapat live sekali ni. Ini je peluang. Kenal dekat Demas Singa. Tak ah. Tak eh? Mana ada. Dah lama dah kan? Kita tak Kita tak bertegur. tegur masa tu. Tapi masa tu yelah itu first time saya jumpa saya jumpa Irfan dengan Amir Osman. First time Masa kan? tu kita orang jadi cili First time padi. tak pernah jumpa Cili merah, kat konsert. cili hijau. Masa kita orang masuk. Jadi Mas Singa tu. Jadi juri. Comel dia. Dek. Comel tak cili tu? Malam Dek. ya, Comel tak cili tu? comel. Tapi akak dengan Abang Fatah comel. Astagfirullahaladzim budak ni. Mas Singa. Semalam jumpa wedding planner, mana ada? Cerita kipas tu cerita kipas tu. Tak, tu kawan Acar lah. Janganlah soalan yang aneh-aneh guys. Saya tak boleh cerita. Macam mana nak cerita? Kipas. Itulah. Tak payahlah. Ceritalah pasal kipas, tolong. Tolonglah. Siap tolonglah. Abang Long, sebab saya setiap kali live saya betul-betul tak faham Tak kenapa yalah. dia komen kipas. Tak sebab waktu tu. Okay, cerita bang. Waktu tu panas. Okey. Konsert tu panas. Aduh, Kan besok outdoor. jadi headline nanti. Tak yalah. Ya, Oh, kat konsert Tok T. Mana kipas aku? Ada. Dah pulang kan? Kipas. Lepas tu bang, kipas dekat tu lah. konsert tu panas. Simpan kipas. Tu. Ha? Kipas abang ni lah berkeluarkan kipas tu. Oh, okey. Dah sampai situ je cerita dia. Oh, sampai situ je. Okey. So, Okay, kita Oh, bulan Kau- ekstra semua headline nanti terkoma kat situ Kita agak kena marah nanti. Sudah. Sudah. Tadi cerita dah pasal kipas. Kenapa? Okey. Abang Long last. Nah. Kenapa dalam video Abang Long selalu ada Kak Long? Alamak. Ni saya kira saya masuk store dulu lah. Banyak sangat dah ni. Serah diri. Sebab kan rakan sekerja. Kenalah ada dalam video. Faham? Jawapan play safe. Okeylah, kita nak sama berjual ke? YTJT. Okey. Kak Long dah Abang Long.
sama menjual. Boleh diri tak macam Boleh. tekstur balung kat depan. Boleh. Okey. Comel ni awak ni. Geram. Apa kata tunjuk produk baru tu? Okey. Bioretinol. Mana Mana bioretinol? Kalau siapa yang nak tengok dia punya tekstur untuk bioretinol. Ini dia. Ini dia. Kalau apply dekat skrin, apply kat skrin. Apa nak apply kat skrin? Janganlah apply kat skrin. Kalau apply kat skrin ni semua orang jadi putih. Jangan phone saya ni. Apply kat tangan saya. Ni dia. Ni tekstur dia, okey? Saya tersasul. Tak tahu kenapa banyak Kenapa tersasul malam ni. tersasul? Tak tahu lah, nervous kot. Lah. Tengok dia. Okey, ni kalau apply dekat kulit akan jadi macam ni. Saya tak boleh apply kat muka sebab kat muka saya ada makeup. So macam ni dia punya tekstur Kalau nak tengok rapat-rapat macam ni. Ni bioretinol. Apa tadi bahan-bahan dia, ma'am? Okay, bahan-bahan dia yang mana bioretinol kita ni kita import daripada Switzerland yang mana result dia 3 kali ganda lebih berkesan daripada you all pakai serum biasa. Sebab macam Fatah tunjuk tadi, tekstur dia sangat cair, dia boleh masuk ke dalam kulit kita yang menyebabkan segala jeragat, orang kata akan jeragat melanin dalam kulit wajah. Dia boleh tidurkan melanin and then dia boleh produce vitamin A untuk kulit wajah supaya kita kekal muda sentiasa. Walaupun dah berusia ni tak ada lagi berlakunya anti-aging. So bioretinol ni buat kali pertamanya kita bagi secara percuma, tak pernah jual untuk live pada malam ini. Jadi kalau nak dapatkan, boleh dapatkan pada beg nombor 1 sebab dengan harga RM55 bukan hanya dapat satu bioretinol, akan dapat juga night cream. Mira tunjuk night cream Mira. Ma'am, ada orang tanya apa beza Sim White dengan bioretinol? Kalau Sim White dia hanya untuk parut, macam Sim White parut luaran untuk melembabkan. Kalau you lebih rumit masalah hidup tu, lebih rumit macam jeragat yang banyak, nak untuk anti-aging, better memilih bioretinol lagi. Sebab bioretinol yang macam mana kita tahu result dia memang fast result, and dia bolehlah cuba produk kita import daripada Switzerland. Okay, so ini yang Mira tunjukkan adalah night cream. Dia sebenarnya yang you all bayar RM55 ni hanya membayar night cream sahaja. So bioretinol akan dapat secara percuma. So night cream ni you all boleh add on, nak combine dengan mana-mana skincare dalam produk lain pun tak apa. Pakai dalam step skincare yang mana dia boleh mencerahkan tanpa perlu peeling. Kalau pakai ni kan memang glowing. Macam Fatah cakapkan sebelum ni, Fatah sentiasa make up, sedang naik jerawat. So bila pakai jerawat cepat kering, dia boleh bagi putih. Dan this product ada KKM dan juga ada lab test. So you all boleh grab sekarang RM55 dapat 2 item sebab esok dah tak akan dapat harga ni. So esok dia akan back to normal price lah, RM90. Wow, memang RM90. terror lah, ma'am. Sekarang je korang kena dapat harga RM55. Dengan lagi satu combo RM50. Kalau tak, harga asal dia adalah RM80 ataupun RM90. Macam yang cakap tadi. Okay, so kita ada berapa set sahaja lagi. You also boleh sold out kan kita punya promosi malam ni. Sebab dia sebenarnya malam ni merupakan antara malam-malam terakhir kita bersama Fatah. Betul Kak Long? Betul. Kak Long cuba cerita sikit. Malam ni kita merupakan malam-malam apa Kak Long? Betul, sebab Fatah kontrak dia dah habis dah. Jadinya korang kena support Fatah malam ni. Kak jangan nangis. Sedih betul Kak? Tak apa, sambung. Risau. So korang Risau, sambung. Saya akan pastikan malam ni temu KPI. Tak, so korang kena support Fatah malam ni sebab Tak kalau nangis lah. Fatah achieve KPI tu, kalau soal banyak akan sambung lah. Kalau tak, nanti orang yang baru sambung kontrak je lah akan teruskan perjuangan dia bersama Rizalski. kalau korang tolong Fatah malam ni kan, so mungkin kontrak dia akan disambung. Wih, happy betul. Kita happy lah untuk Fatah sebab Fatah banyak tolong Kak Ya. Dia dah terror sekarang. Kak dia dah terror tau sekarang. Okay. Kuning. Cuba throwback balik lah. Apa kenangan Fatah dengan Amira sepanjang berada dalam Rizalski bersama? Throwback lah. Dia orang boleh throwback sendiri. Nanti dia throwback pakai video. Dia edit video. Apa throwback dia? Yelah, daripada macam Kak Ya daripada tak erti first time jual beg kuning kan. Dekat Rizalski belajar buat jual beg kuning. Tapi sekarang dia lagi terror daripada Abang Long. Dia buat salahnya, dia jual dia soal. So start dia daripada Abang Long lah. Mengajar lah sikit. So sweet. Sebenarnya senang dia kan. Lagi. Terror ni. Takkan tu je kenangan lagi.
Makan tu. Lepas tu ni Kak Lia dah lama tak syuting. Dengan Risa Skin dia syuting balik. Kan dia kita syuting. Kayaknya syuting balik sebab Risa Skin dan abang belum. Kiranya short video pertama digandingkan bersama lah. Yeah, short video pertama digandingkan bersama. Sampai pecah. Apa lagi? Sound pecah? Ya Mic ke? pecah. Mic siapa yang pecah? Mic Fatah pecah ke? Mic pecah. Mic problem. Tak dengar ke? Semua okey ke? Semua okey ke? Dah okey dah? Dah okey? Dah okey dah. So Fatah throwback tadi dia ajar Kak Long meniaga beg kuning. Lepas tu diorang ada buat short video pertama. Lagi-lagi yang pasal kopi tu. Biskut kan? Tu doang biskut mak nenek. Biskut dengan teh. Yang terkantor depan halayak orang ramai tu. Apa? Wayat Ipan. Maksudnya di live. Ada orang tanya susah tak nak syuting dengan orang yang kita suka? Mana ada orang tanya, mem? Ada orang tanya susah tak nak syuting dengan orang Mem yang kita tengok suka? tak baca komen tiba-tiba. Ni mem yang tanya. Susah tak nak syuting dengan orang yang kita suka? Oh. Diorang tanya lah, bukan saya lah. Kak jawab tak? Tak suka janganlah tak nyanyi suka sangat. Sabar, biar saya buat kerja saya, sabar. Abang Long yang blushing sangat Abang Long. Kurung mem sekali. Mem tak boleh kurung Mem bos. Kan diam masing-masing. Tak apa, biar saya bercakap. Janganlah nampak sangat. Cakap. Abang Long, cakap Abang Long. Cakap. Ya Allah, blushing cara berjemaah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku, kau anugerah. Ni. Berpeluh dia orang jap. Ada tisu tak, mem? Adik, masa kat Ever perlu dia. Ya, akak blushing jap. Ada ni meminta lah. Okay, ada lagi ke? Tengok beg kuning. Dah soal ke belum? Oh, belum lagi. Ipan teruskan. Korang, cepat korang. Bagi shout out. Kita... Mana? Belum lah. Okay lah. Geram ni Asal Okay, so korang semua boleh dapatkan dekat beg kuning kita. Kita ada beberapa pieces saja lagi. Macam mana yang Fatah bagi tahu malam ni merupakan malam-malam yang terakhir kita bersama dengan Fatah kalau diorang tak achieve KPI, sebab kita bermula dengan Fatah 1 hari bulan 2. So kontrak kita 3 bulan, maknanya kita akan tamat pada lagi 2 hari lagi 2 hari. So kalau tak achieve KPI, kita tak sambung lah, kita dengan Amira je lah. So lepas ni Amira akan live seorang-seorang, mungkin kita akan invite orang lain ke yang akan teman Amira bersama kan. Tak apa, saya akan support. Saya akan bagi gift. Tanah mem. Fatah akan bagi gift walaupun Kak Long live dengan orang lain pun tak apa Tak apa, kita Tak boleh, okey. mem. Tak ada orang boleh ganti tempat Abang Long. Oh, netizen ke? Okay, tak, sorry. Behave sikit sorry Saya dah lagi 5 minit kena masuk story Abang Long. Bagi saya keluar Abang Long. So Tak nak. tak nak. Tak nak. Oh, faham? Tak nak. Guys, cepat. Komen tak nak. Kalau tak nak jadi bantu untuk sold outkan produk ni. And then mem janji kalau anda semua sold outkan malam ini, bersaksikan 26,000 view, kita terus sambung kontrak depan semua. Boleh tolong ambilkan tu bot tu. Saya tak buat tau. Ini janji betul 26 orang Cepat korang. bersaksi. Tolong sold out. Okey. Letak kat belakang ni Produk ni tunjuk. memang bagus, jangan risau kan. Okay. Produk ni memang tak ada mercury, tak ada Tunjuk sikit produk ada bahan pelik-pelik. Memang nampak tak kat belakang? bukan sebab korang support saya je, support Mira kat sini, support Irfan, tapi memang Tunjuk produk ni produk yang bagus. Produk ni memang lulus KKM, tak ada mercury. Yes, so Fatah pun tak nampak lagi Okey. Okey, so kalau malam ni Okey, korang yang menentukan. okey, so malam ni kalaulah sign kita ke tak sign? Mem sign ke tak sign? okey, so malam ni kalaulah anda semua dapat achieve KPI Fatah Amin, di mana kita akan melantik Fatah untuk menjadi duta baru untuk bioretinol kita yang anda dapat secara percuma pada malam ini. Cantiklah. Okey. Tapi semua tu bergantung di tangan
Netizen Korang semua yang kena tengah beli tonton live ni. sebab tu korang kena beli tau. Korang kena kasih sold out. Lepas tu Fatah akan sign board ni. Yes. Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ni baru kita restock lagi ni. Okey, korang cepat grab produk ni malam ni saja. Macam yang cakap, malam ni kita first time kita intro korang, perkenalkan korang dengan bioretinol ni. Oh, sempat lagi. Kita kenalkan korang dengan bioretinol ni. Macam Ma'am cakap, kalau sebelum ni intensive night cream tu dah bagus, tapi kalau korang pakai dengan bioretinol ni, produk dia akan buatkan korang lagi cepat dia punya result dekat muka. Yes, betul. Kalau macam sebelum ni Amira dia akan teruskan lah, still ongoing lagi kontrak untuk night cream, and then Fatah untuk bioretinol. So kalau malam ni confirm kita terus sign kontrak Fatah untuk bioretinol, and then Kak Longnya night cream mungkin kita akan ada combo lah. Combo apa kita nak tak nama Irfan, combo apa Combo ni. Jangan. Tak sedap. Combo Kamira dah ada kan. Combo apa lagi? Dua hati satu pilihan. Combo vitamin lah. Combo vitamin. Tak tahu apa cuba. Netizen ni selalu kreatif kan. Okay, korang bagi idea combo apa? Bilo cinta. Kita suruh diorang bagi idea untuk combo apa. Combo Bilo cinta grey. Combo value cinta, combo Farah, combo satu South. Combo. Okay, sebelum tu yang main nak payment, you also boleh payment sekarang, boleh dapatkan sekarang. So this is our new product yang kita akan keluarkan soon, insyaAllah. Kalau achieve KPI, kita akan launching dalam masa terdekat bersama dengan Fatah Amin. Tapi kalau tak achieve, you also akan dapat secara percuma sajalah. Jadi kita akan teruskan bersama dengan Amira Othman. Jadi boleh dapatkan sekarang dengan harga RM55. Anda semua akan dapat 2 item, iaitu satu night cream